Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Tun Hakimi Mufiz Ahmad Kamizi, pelajar Bahasa Melayu 1 ambilan 2024-2028. Dan hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan transformasi pendidikan dan apakah impak dan implikasinya dalam aspirasi sistem pendidikan di Malaysia dan juga mobiliti sosial serta apakah cadangan penambahbaikan yang boleh kita buat. Berikut merupakan kandungan dalam pembentangan kita pada hari ini. Yang pertama ialah pengenalan tentang apakah yang ingin saya bentangkan sendiri pada hari ini. Dan yang kedua, saya akan memilih transformasi pendidikan yang sesuai untuk kita hurai dan ulas. Tiga, kita akan membincangkan tentang implikasi kepada mobiliti sosial. Keempat, kita akan cadangkan apakah penambahbaikan daripada transformasi yang telah terhasil dalam tahun yang lepas. Dan yang kelima, saya akan ulaskan harapan sebagai saya sendiri sebagai bakal guru. Transformasi pendidikan dalam tempoh 8 tahun kebelakangan ini merupakan satu inisiatif ataupun satu hasrat daripada gelombang ketiga PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga tahun 2025. Dalam gelombang ini, dia memberikan penekanan yang sangat holistik kepada kelestarian kecemerlangan sistem melalui berbagai anjakan paradigma oleh murid ataupun oleh sistem pendidikan itu sendiri daripada pendidikan yang berorientasikan peperiksaan kepada pendidikan yang lebih berfokus kepada projek dan juga kemandirian murid. Jadi, menerusi penerapan konsep karamah insaniah ini, transformasi ini sangat berfungsi sebagai satu ejen mobiliti sosial dan juga satu ejen anjakan murid itu sendiri bagi mendapatkan satu jurang equity antara bandar dan luar bandar. Jadi inisiatif seperti PBD, Putusan Berdajah, pendigitalan pendidikan dan juga pendidikan inklusif adalah sangat selari dengan hasrat dasar pendidikan kebangsaan ataupun falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan modal insan yang kompetitif, rohani yang kompetitif dan juga insan yang seimbang serta mampu meningkatkan taraf sosioekonomi untuk mendepani segala cabaran global. Dalam pembentangan ini, saya akan memfokuskan kepada 3 transformasi pendidikan yang telah berlaku pada 8 tahun yang lalu. Saya akan memetik transformasi ini dan saya akan ulas dari segi apakah impaknya kepada anjakan sistem pendidikan negara kita, apakah impaknya sendiri kepada mobiliti sosial, apakah cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Jadi, transformasi pendidikan yang telah saya pilih ialah transformasi pendidikan 1, pendidikan inklusif, transformasi pendidikan 2, pentadsilan berdajah ataupun PBD dan transformasi ketiga yakni pendigitalan pendidikan. Transformasi pendidikan pertama yang telah saya pilih ialah pendidikan inklusif. Umum maklum, pendidikan inklusif ini ialah satu program pendidikan untuk murid berkeperluan pendidikan khas ataupun murid daripada pedalaman ataupun murid yang sangat memerlukan pendidikan dan untuk kita bersama-sama dengan murid arus perdana dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan. Jadi, pendidikan inklusif ini sangat bertujuan untuk menghapuskan satu pengasingan dan memastikan murid-murid ini mendapat pengalaman pembelajaran yang selari dengan murid arus perdana. Jadi, inisiatif ini amatlah membantu murid-murid untuk tidak rasa terasing ataupun tidak rasa lain daripada murid yang lain. Berikut merupakan contoh pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah digagaskan oleh kerajaan seperti sekolah harian biasa, yakni program pendidikan inklusif. Yang kedua, program pendidikan khas integrasi ataupun kita lazim kenali sebagai PPKI. Yang ketiga, sekolah pendidikan khas yang menumpukan masalah pembelajaran yang tertentu. Yang keempat ialah sekolah model khas, iaitu sekolah K9 atau K11 ataupun kita lebih terperincinya komprehensif 9 ataupun komprehensif 11. Jadi sekolah-sekolah ini sangat membantu murid yang berkeperluan pendidikan khas dan juga murid pedalaman untuk turut serta dalam satu garis pendidikan yang
yang selari dengan murid-murid arus perdana yang lain. Pendidikan inklusif ini telah memberikan satu impak yang signifikan kepada aspirasi sistem pendidikan di Malaysia. Saya telah memilih 3 daripada 5 aspek pendidikan di Malaysia, iaitu equity, aspek dan perpaduan yang sesuai dengan mengapa wujudnya transformasi ini. Jadi sebenarnya transformasi ini sangat mendukung equity melalui dasar penolakan sifar yang sangat menjamin akses pendidikan formal bagi semua murid berkeperluan pendidikan khas tanpa satu diskriminasi fizikal maupun kognitif mereka. Jadi ini sebenarnya sangat mendemokrasikan kualiti pendidikan dan sangat memastikan kesetaraan dalam pendidikan itu terjamin dan juga kepakaran guru itu sangat campin. Jadi di samping itu kemudahan prasarana di seluruh sekolah dan bandar dan luar bandar juga akan terjaga. Selain itu, kita tengok pada aspirasi yang kedua, iaitu akses. Pendidikan inklusif ini sangat menyediakan laluan pendidikan yang pelbagai. Jadi sebenarnya murid berkeperluan khas ini tidak hanya terhad kepada kemahiran asas, tapi mereka juga boleh mengikuti kurikulum arus perdana seperti KSSR dan KSSM jika mereka berkemampuan. Membolehkan mereka ni turut juga berkelayakan untuk mengambil pesanan awam. Yang ketiga ialah perpaduan. Jadi pendidikan inklusif ini membina masyarakat yang inklusif, iaitu perbezaan diraikan dan bukannya dipulakan. Ini merupakan asas kepada bagaimana negara kita akan menjadi harmoni. Setelah kita lihat impak besar kepada aspirasi pendidikan di negara kita, sekarang kita lihat juga kepada skop mobiliti sosial. Jadi pendidikan inklusif ini telah memberikan 3 aspek mobiliti sosial seperti normalisasi kepelbagaian, peningkatan kebudayaan dan juga pengukuhan equity pendidikan. Jadi kita telusuri aspek yang pertama, yakni normalisasi kepelbagaian. Jadi sebenarnya pendidikan inklusif ini telah mewujudkan persekitaran sekolah yang empati, yakni murid ataupun guru memahami dan tidak hanya sekadar bersifat simpati kepada murid yang sangat memerlukan bantuan, namun mereka juga memahami dan menelusuri apa yang mereka rasa. Jadi murid tipikal untuk belajar menghormati perbezaan, manakala murid berkeperluan khas ini telah membina keyakinan diri dalam kelompok masyarakat. Selain itu, peningkatan kebudayaan, aspek yang kedua. Jadi melalui aspek kepada kurikulum arus perdana dan vokasional, murid berkeperluan khas ini tidak lagi bergantung pada bantuan kebajikan semata-mata. Dan yang ketiga ialah pengukuhan equity pendidikan. Jadi sebenarnya ia merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar, dan kategori keupayaan murid ini diagihkan menerusi kepakaran guru serta fasiliti yang adil dan sama. Kita kena faham bahawa walaupun pendidikan inklusif ini telah memberikan pelbagai impak positif, kita juga boleh tambah baik transformasi ini supaya ia boleh jadi lebih berguna dan lebih sesuai untuk masa yang akan datang. Jadi antara skop yang saya tekankan di sini ialah 1. Implementasi Universal Design for Learning dan co-teaching. Yang kedua, intensif latihan guru pakar residensi. Dan yang ketiga, ekosistem sokongan pakar multidisiplin. Jadi sebenarnya implementasi ini, pendidikan inklusif ini perlu mengadaptasi kurikulum dan bahan bantu mengajar yang fleksibel, yang menggunakan pelbagai jenis bahan seperti visual, audio, kinestetik yang sebenarnya boleh diakses oleh semua tahap keupayaan supaya ia dapat mengintegrasikan guru pendidikan khas ke dalam kelas arus perdana melalui model pengajaran yang bersama. Selain itu, apabila kita lihat skop intensif latihan guru pakar residensi ini, sepatutnya pendidikan inklusif ini menyediakan pakej insentif khas seperti rotasi guru pakar ke sekolah pedalaman secara berkala, school to school support. Sini kita dapat lihat guru-guru yang cemerlang ini dapat mengalami ataupun dapat berkongsi keupayaannya untuk pelajar-pelajar pendidikan khas ini mendapat satu edukasi, satu pendidikan
yang setara, yang sama, seperti bagaimana guru itu mengajar dengan murid lain. Mungkin keberkesanan guru itu mengajar pelajar murid berkeperluan khas ini akan menjamin murid berkeperluan khas ini untuk menguasai apakah yang sepatutnya mereka kuasai. Selain di akhir sekali, ekosistem sokongan pakar multidisiplin. Kita boleh menubuhkan satu unit sokongan bergerak yang menempatkan pakar terapi pertuturan, pakar terapi cara kerja dan psikologi pendidikan di peringkat daerah PPD. Seterusnya kita pergi kepada transformasi peringkat yang kedua, iaitu pentaksiran berdarjah. Jadi sebenarnya pentaksiran berdarjah ini ialah satu pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan satu maklumat tentang perkembangan, kemajuan dan kebolehan dan pencapaian murid. Jadi PBD ini telah dikuatkan lagi setelah berlakunya pemansuhan UPSR dan PT3 semasa zaman COVID-19. Jadi pentaksiran berkonsepkan pentaksiran berdarjah ini sangat membantu dari segi bagaimana guru ingin mengukur murid supaya mereka betul-betul kuasai satu topik pelajaran semasa hari itu ataupun pada akhir pelajaran secara keseluruhan. Okey, jadi sebenarnya PBD ini bukan bermaksud peperiksaan itu tidak penting, tapi kita kena akui dan kita kena perlu sedar bahawa kita perlu beralih kepada sistem yang bukan sekadar hanya menguji apa yang murid tahu, tapi kita kena beralih kepada sistem yang menilai apa yang sebenarnya murid boleh buat sepanjang tahun. Ini merupakan satu kunci untuk melahirkan modal insan yang kompeten dan konsisten dan seterusnya mempunyai satu khasiat yang tinggi. Terdapat beberapa komponen penting yang ada dalam pentaksiran berdarjah yang telah dilestarikan ataupun yang telah direalisasikan. Antaranya penilaian formatif, yakni menilai semasa proses pembelajaran. Jadi penilaian formatif ini digunakan supaya penambahbaikan itu boleh berlaku secara segera. Biasanya penilaian formatif ini dilakukan semasa setiap kali kelas ataupun pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua ialah penilaian sumatif, iaitu kita akan menilai pada akhir unit atau penggal untuk melihat bagaimana tahap penguasaan mereka. Jadi penilaian ini sangatlah sesuai untuk kita gunakan dalam bentuk seperti ujian ataupun peperiksaan ataupun projek kolaborasi projek antara murid lain. Yang ketiga ialah tahap penguasaan. Jadi sebenarnya pentaksiran berdarjah ini memastikan murid menilai mengikut tahap TP. Seperti tahap 1, TP1 iaitu tahu hinggalah tahap TP6, yakni tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mitali. Jadi sebenarnya ini perlu diukur melalui pemerhatian, lisan dan juga hasil kerja. Berikut merupakan tahap penguasaan ataupun TP rajahnya yang lebih terperinci untuk digunakan sebagai pentaksiran berdarjah PBD. Kita dapat lihat bahawa tahap tahu ini murid hanya tahu perkara asas atau sebenarnya boleh melakukan perkara asas. Bila mereka masuk ke tahap yang kedua iaitu tahu dan faham, murid dapat menunjukkan kefahaman untuk menukarkan bentuk komunikasi atau menterjemahkan serta dia dapat menjelaskan apa yang telah dipelajari. Yang ketiga ialah mereka tahu, faham dan boleh buat. Jadi mereka ni menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan suatu kemahiran untuk sesuatu situasi. Dan yang keempat, murid adalah tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Jadi mereka ni dapat melakukan satu kemahiran dengan beradab dan mengikuti prosedur secara sistematik. Kelima, murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Jadi mereka boleh melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur yang sistematik serta tekal dan mereka bersifat positif. Yang keenam ini yang paling tinggi, mereka tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mitali. Jadi mereka berupaya untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran mereka pada situasi yang secara sistematik dan bersikap positif serta dapat dicontohi oleh rakan-rakannya yang lain.
Transformasi pendidikan pentadsiran pendidikan darjah ini memberikan impak yang besar kepada aspirasi pendidikan negara seperti aspek aspirasi kualiti, equity dan juga kecekapan. Jadi sebenarnya pentadsiran pendidikan darjah ini tidak hanya fokus kepada intelek tapi mereka juga menilai aspek jasmani, emosi dan rohani secara adil. Selain itu, aspek aspirasi equity yang menghapuskan budaya melabel murid itu sebagai pandai atau lemah hanya berdasarkan grade semata-mata. Jadi pentadsiran darjah ini membolehkan setiap murid itu diberi peluang untuk berkembang mengikut letak mereka sendiri. Tiga ialah kecekapan. Jadi pentadsiran darjah ini mengubah budaya sekolah daripada perkara yang berorientasikan peperiksaan kepada perkara yang berorientasikan pembelajaran. Jadi implikasi pentadsiran bilik darjah ataupun PBD ini kepada mobiliti sosial ada tiga, iaitu ia dapat membuka ruang kepada kepelbagaian bakat, ia boleh fokus pada perkembangan individu dan penguasaan kemahiran insaniah untuk pasaran kerja. Jadi kita pergi kepada implikasi yang pertama ataupun skop pertama, iaitu membuka ruang kepada kepelbagaian bakat. Jadi sebenarnya PBD ini telah mengiktiraf kecerdasan pelbagai, seperti ada yang pintar tentang sukan, ada yang pintar tentang seni, ada yang pintar tentang kepimpinan dan sebagainya. Jadi sebenarnya murid daripada latar belakang ekonomi yang berbeza, yang rendah ataupun yang susah tapi mempunyai bakat besar dalam kemahiran praktikal dapat satu pengiktirafan awal dan membolehkan mereka menceburi bidang profesional kreatif atau teknikal yang berpendapatan tinggi. Selain itu, sebenarnya PBD ini fokus pada perkembangan individu. Secara perincinya, PBD ini membolehkan guru memberikan satu intervensi awal kepada murid yang ketinggalan tanpa kita perlu tunggu peperiksaan akhir tahun. Dan yang ketiga ialah penguasaan kemahiran insaniah untuk pasaran kerja. Jadi murid yang menguasai kemahiran ini, dia lebih mudah untuk mendapat pekerjaan dan kenaikan pangkat berbanding mereka yang hanya mempunyai CJ akademik tapi sebenarnya lemah dalam interaksi sosial. Okey, jadi sebenarnya PBD juga memerlukan penambahbaikan bagi memastikan sistem ini berlaku dengan lebih teratur, campin dan juga kemas. Jadi antara cadangannya ialah kita boleh membuat satu penyelarasan instrumen pentadsiran. Yakni kita boleh mengadakan satu sistem moderasi dan pementoran yang lebih kerap di peringkat panitia daerah untuk kita selaraskan kriteria seperti pemberian TP atau pemberian markah secara lebih jitu. Dan yang kedua, pengurangan kepadatan murid dalam kelas. Jadi sebenarnya jumlah murid ini sangat mempengaruhi bagaimana guru ingin mentaksir sebuah kelas. Jadi sebenarnya dengan mengecilkan saiz kelas seperti dalam 25 atau 30 orang, ia dapat memberikan satu kesan baik seperti guru dapat memberi perhatian yang berkualiti dan dapat melakukan intervensi yang lebih berfokus kepada murid yang sangat memerlukan. Yang ketiga ialah kita perlu melestarikan literasi pentadsiran kepada ibu bapa. Sebenarnya kerana ia disebabkan segelintir ibu bapa ini masih lagi taksub dengan grade A, B dan C dan menganggap sebenarnya PBD itu tidak serius kerana tiada kedudukan. Maka kita boleh laksanakan seperti hari terbuka PBD untuk diajukan di sekolah supaya guru dapat menunjukkan hasil kerja portfolio murid yang bukan sekadar cemerlang yang diukur hanya kerana selit keputusan peperiksaan. Transformasi pendidikan yang ketiga ialah pendigitalan pendidikan. Jadi pendigitalan pendidikan ini satu pengintegrasian teknologi digital dalam ekosistem pendidikan untuk kita tingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah. Jadi sebenarnya pendigitalan ini bukan sekadar kita gantikan buku teks dengan tablet. Ia merupakan macam mana kita mengubah cara kita berfikir dan macam mana kita ingin menerima perubahan zaman dari semasa ke semasa dan kita ikuti peredaran yang semakin hari semakin pesat. Jadi pendigitalan pendidikan ini sewajarnya mampu untuk memudahkan kita punya pendidikan, kita punya cara untuk memberikan pendidikan ataupun untuk menghidupkan pendidikan itu sendiri.
Antara contoh pelaksanaan pendigitalan pendidikan yang telah direalisasikan oleh pelbagai pihak ialah satu pelatar delima ataupun kita perlu kenal sebagai Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Yang kedua ialah pembelajaran yang hibrid dan ta'adun ataupun blended learning. Dan yang ketiga, literasi digital kepada guru-guru dan juga murid-murid supaya mereka terdedah ataupun mereka sudah biasa dan bagaimana ingin menggunakan teknologi digital dengan baik. Transformasi pendigitalan pendidikan ini telah memberikan impak kepada aspirasi pendidikan Malaysia seperti kualiti, akses dan kecekapan. Jadi dari segi kualiti, kita dapat lihat melalui penggunaan video, simulasi ataupun inisiatif yang interaktif seperti gamifikasi dan kecerdasan buatan ataupun kita lazim kenal sebagai AI untuk jadikan satu pembelajaran lebih dinamik dan sistematik serta tidak membosankan. Jadi sebenarnya murid pun tidak lagi bergantung hanya kepada buku, tetapi mereka juga boleh mengakses jurnal ataupun video di seluruh dunia dan mereka dapat ulang-ulang supaya mereka dapat faham. Jadi pendidikan digital ini sebenarnya sangat membantu murid dari segi bagaimana mereka ingin memahami satu perkara itu dengan lebih jelas. Yang kedua ialah akses. Jadi sebenarnya pendigitalan pendidikan ini memberi peluang kepada murid di kawasan pedalaman untuk mengikuti kelas pakar secara langsung ataupun melalui rakaman supaya ia dapat merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar. Akhir sekali ialah kecekapan. Jadi sebenarnya apabila pendigitalan pendidikan ini dilestarikan, pengurusan data murid, kehadiran dan pentersiran dapat dilakukan secara digital, yakni ia dapat mampu memudahkan pemantauan prestasi secara sistematik di semua peringkat seperti KPM sendiri, JPN dan juga PPD. Okey, pendigitalan pendidikan ini juga memberikan impak kepada mobiliti sosial seperti merapatkan jurang digital, pembelajaran yang terkendiri ataupun pendedahan global dan jaringan sosial. Jadi dengan pendigitalan, murid luar bandar mempunyai satu akses kepada sumber pembelajaran yang sama. Contohnya macam video, YouTube Edu, pelataran delima dan e-tuition. Jadi selain itu, ia juga boleh memangkinkan pembelajaran kendiri. Jadi pendigitalan ini membolehkan murid belajar untuk tahap kelajuan masing-masing. Jadi murid yang lambat ini boleh kita ulang tonton video pembelajaran, manakala yang cepat ini boleh meneruskan topik lain yang lebih maju. Dan terakhir sekali ialah pendedahan global dan jaringan sosial. Jadi sebenarnya pendigitalan pendidikan ini meluaskan pandangan dunia ataupun sebagai world view mereka. Di sini mereka tidak lagi merasa terperangkap dalam persekitaran yang kecil mereka. Sebaliknya, mereka mampu beraspirasi untuk bekerja di syarikat multinasional dan menyambung pengajian atau pembelajaran ke luar negara. Jadi dalam aspek mobiliti sosial ini, pendigitalan pendidikan ini sangat membantu dari segi bagaimana kita ingin merapatkan jurang ataupun kita ingin memangkinkan penggunaan teknologi supaya penggunaan ini dapat melahirkan satu literasi digital dalam kalangan semua masyarakat seperti guru-guru, murid-murid dan dapat digunakan dengan lebih tertib dan juga dapat digunakan untuk membantu pendidikan kita lebih padu dan juga lebih tinggi di mata dunia lain. Kita telah banyak berbicara berkenaan kebaikan pendigitalan pendidikan. Namun kita juga perlu akui pada bagaimana kita boleh melestarikan ataupun kita boleh memadukan lagi transformasi ini dengan melakukan beberapa cadangan penambahbaikan. Antaranya kita perlulah memperkukuh infrastruktur dan capaian internet di kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi terdapat lagi jurang digital seperti kawasan-kawasan yang tidak dapat dicapai internetnya. Jadi kita perlu menangani masalah internet ini supaya mereka pun ataupun kawasan itu tersebut mempunyai akses untuk mendapatkan internet. Jadi kita boleh menyediakan satu hub satelit
ataupun pencawan internet khusus untuk sekolah-sekolah di kawasan yang sebenarnya sukar untuk dicapai oleh kabel fiber, lepas tu akses internetnya. Selain itu, kita boleh menghidupkan semula skim bantuan peranti, yakni kita memperluas skim bantuan peranti siswa ataupun murid yang telah wujud secara berkala agar setiap murid ini mempunyai peranti peribadi untuk pelajaran di rumah. Akhir sekali, latihan digital yang berfokus untuk guru supaya literasi digital ini dapat dijamin dalam kalangan guru dan mereka boleh gunakan digital ini bukan sekadar cara guna alat tapi pedagogi digital, iaitu cara mengajar yang interaktif dan menggunakan gamifikasi AI dan realiti maya. Sebagai penutup bicara, integrasi strategik antara tiga transformasi digital utama seperti pendidikan inklusif, pentersinan bilik darjah dan pendigitalan pendidikan merupakan satu pemantik utama dalam realisasikan equity serta mobiliti sosial yang sangat menyeluruh dalam sistem pendidikan negara. Jadi kita sebagai guru, kita perlulah memikul harapan yang besar. Saya termasuk saya sendiri untuk kita terjemahkan transformasi ini di balik darjah dengan kita raikan kepelbagaian bakat, kepelbagaian latar belakang, kepelbagaian dari segi kepandaian melalui satu pentafsiran yang sangat holistik. Di samping kita perlu memanfaatkan teknologi digital bagi kita rapatkan jurang pembelajaran antara bandar dan luar bandar, dan kita dapat merapatkan jurang kita punya pengetahuan dan pengalamian dari penggunaan digital itu sendiri. Jadi matlamat akhir saya ialah untuk kita lahirkan modal insan yang bukan sekadar kompeten, tapi bukan sekadar kompeten dalam akademik, tapi mereka juga mempunyai satu sahsiah yang tinggi dan mampu berdikari. Jadi ini sekaligus mampu memastikan setiap murid mempunyai peluang yang sama dan saksama untuk kita berjaya tanpa mengira latar belakang kognitif, fizikal maupun geografi. Di sini merupakan rujukan yang telah digunakan untuk membuat slide ini. Jadi ini merupakan senarai sumber yang telah saya rujuk. Kalian boleh lihat. Jadi sekian itulah daripada saya. Terima kasih.